Okay, Assalamualaikum geng. So kita ada dekat Fuji Motorsport, Fuji Museum. Okay, so ni lebih kurang macam dekat Lintas Sepang juga. Kita tengok macam mana dia punya perbezaan. So kita nampak macam sebenarnya ini adalah exhaust, head, disc, absorber. Okay, nampak tu agak-agak tu enjin apa ni lah. Tayar, turbo, 2 biji turbo. Turbo duduk kat gearbox geng. Turbo duduk kat gearbox. Turbo sama besar, bontot turbo sama besar. Bontot turbo sama besar dengan kompresor depan lah. Maksudnya enjin ni high compression lah. Enjin ni high compression turbo system. Resyak dia pendek je. Resyak dia pendek je, tapi kecil je dia punya shaft dia. Buat tu. Ni chromoly ni, color pun stainless steel. Dia punya besi chromoly. Nampak ni, kereta-kereta lama ni mungkin zaman perang dunia ni. Ni 1914 ni. Berapa juta harga ni. Warna merah ni. Ni ring berapa inci ni? Ni sport ring berapa inci kan? Tayar apa ni? Nampak tu. Rim pun kayu rasanya ni. Ni punya rim ni pun kayu lah ni kan. Nampak tu. Leather macam ke sofa belakang. Dia punya ni macam sofa, ni pun sofa. Steering batang pipe tu pakai. Nampak gini tapi dah jadi value, museum value, sentimental value. Nampak tu. Memang terang lah. Lampu dia cucuk warna tak tahu ni lah. Lampu mata belalang besar ni. Dia punya gear. Nampak tu. Padu dan syahdu. Sebelum nak jadi ke kereta comel, inilah dia. Dekat Sepang pun ada. Jom tengok lagi. 5 liter. 5 liter replika. Berapa horsepower ni? 800 horsepower. Kalau dia tukar turbo teknologi baru sekarang ni lagi tinggi horsepower. Ni 800 horsepower macam ni kan. Dia okay ni. Ni. Kata apa tu? 1900 US Ford. Nampak tu, engine steam geng. Engine steam. Ni nampak. Sistem dia macam mana tak tahu ni ha. Bukannya kita lah nak buat benda-benda gini. Tengok tayar Firestone geng. Firestone maknanya jenama yang lama ni. Firestone adalah jenama tayar yang antara jenama tayar yang agak lama lah. Okay, tengok lagi. Porsche. Cantik kan. Hasil kerja dia pun kemas. Memang macam cermin kilat dia. Ni ada ombak-ombak rindu. 1950 Porsche 356 1930. Tengok belakang dia. Padu. Kolektor. Absorber mampu sebelah. Absorber mampu sebelah sengit. Absorber mampu sebelah geng. Okey. Tak pandai sangat nak tengok ni. Ni tayar macam tayar lori ni. Ni nombor 2 apa ni? 1951 Jepun. Toyopet Racer. Ni Toyopet Racer. Kira dah laju lah ni kalau zaman dulu. Kira dah laju lah ni Toyopet Racer. Ni Toyota. Maknanya jenama Toyota yang antara yang lama lah. Ni dah crack dah ni. Body dah crack dah ni. Kena buat balik ni body work. Ni macam ke kereta Batman belakang tu. Rally kan. Tayar ni dia pakai Toyota tayar apa? Dunlop. Tayar Dunlop. Pakai tayar Dunlop kan.
Oh, cun lah. Okay. Oh, ni Toyota lagi. Toyota. Ni Toyota. Memang ada tebu juga ni kan. Oh. Dapat piala. Ni tahun bila ni dia menang ni? 1969. V8. Engine V8. Angin ambil atas kepala. Angin dia ambil atas kepala. Macam liman lah ni. Ke memang liman? V8 5000cc. 600 horsepower. Padu kan. Tapi tengok cc berapa. Lepas tu ni. Ni dah tu dah ni. Dah lawak gila dah ni. Dah start aerodynamic. Dia dah start aerodynamic. Tapi sport ring 4 batang itu tayar Dunlop. Okay. Bunyi tu. Ni. Yokohama. Ni. Oil cooler. Dia sejukkan oil cooler. Okay, tayar sport rim. Petok je, tapi dia lebih kepada fokus kepada aerodynamic lah. Isuzu. Ni Isuzu. Isuzu. Berapa horsepower ni? 180 4 cylinder. 4 cylinder. Ni macam kejek ni. Lola. 6.3 liter. 6.3 liter horsepower. Tak dah nak dyno lagi. Ni Datsun lama. Datsun lama. Tengok meter dia semua. Bateri. Meter. Seat dia restore balik ni. Kapet tak ingat nak letak kan. Tengok meter dia berapa. 18 dah zaman dulu kan. 1.5 1500. Datsun Felidy 1500. Engine single cam lah. Datsun. Mantap kan. Kereta ni. Berapa juta dah. Kereta ni Honda. Ni Honda. Ni sejarah lomba lah dekat sini katanya. Ni dia punya. Nampak. Mantap Honda ni. Ni lebih daripada vintage lagi ni. Dia ada fairing dia pun aluminium tu fairing dia. Nampak dia punya jalur-jalur celorang dia tu. Yang ni engine dia. Engine dia memang V10 3 6 12 geng. Tengok manifold dia geng. Extractor dia pendek je. Mantap geng. Firestone. Tahun bila tayar ni? Tayar ini tahun bila? Dia tukar apa ni? Okey, seterusnya. Yang ini Mazda. Ni nampak moden sikit kan? Ni moden sikit ni. Moden. Comel. Macam jetboat pun ada. 500 2 liter. 2 liter turbo. Prototype Mazda 570 horsepower. Enjin apa pun tak tahu dia pakai enjin apa. Kita tengok sikit. MZ 2.0 memang racing lah. Memang racing lah. Ni MZ racing. Okey, so tu saja yang ada dekat dalam museum
Fuji Speedway dalam Fuji Speedway Museum. Okay, adalah untuk kenang-kenangan untuk yang belum datang dekat sini. Bolehlah tengok video tak seberapa ni. Okay. Tak ada, kita boleh tengok daripada yang model lama sampailah model yang baru. Dia punya sama macam dekat dekat Sepang juga, benda yang sama. Cuma apa yang ditunjukkan dekat sini adalah jenama yang berbeza. Okey. So tak ada apa. Kita naik ke atas. Tengok apa yang ada kat atas yang kita naik dekat daripada sini sampai dekat atas ni.